Darab. Dua bentuk boleh ada. Darabta atau darabaka. Nah, gitu. Jadi waktu dia sini. Rubah mati, ba mati. Ni ba hidup. Nah. Hak ni. Dia anta jadi ta. Dia jadi fa'il. Hak ni anta jadi ka. Maf'ulun bih. Tu dia. Boleh. Ada dia. Kalau semua fa'il pun kalau bentuk lagu ni memang. Lagu ni ya, lagu ni. Mati ujung tu fa'il. Mati ujung tu fa'il. Hidup pada atas maf'ul. Hidup atas. Ka tu lah. Belum ka lupa apa. Rubah tu mati tu. Mati hidup tu. Maksud dia, mana dia berdua tu. Ya, bahkan. Mata dengan ka tu. Mata dengan ka. Dia difahami, mana kata dia Pelaku. Makna hidup atas maf'ulun bih. Mati Kalau maf'ulun bih tu dia maksudnya apa? Kalau darabah. Kenalan tu pelaku. Mana tu? Dia buku. Awak buku ke dia. Awak buku. Awak kena pukul. Kalau darabaka, Awak kena buku. Gitu. Jawapannya darabaka ni siapa punya buku ni? Ni dia awak buku. Yang awak kena buku. Siapa punya buku? Ada siapa sini? Ada siapa sini? Katalah, apa dia? Buh lah apa dia? An. Kata mudah lagi. Tu dia pakai payah tu. Zaid. Payah Zaidun. Ni. Zaidun. Jadi ni fa'il ni. Supang hak ataka ni sama ni. Kalau sini